Hai, saya Ibu Azah, merupakan pengasas kepada Ibu Azah Foods yang mengeluarkan aneka sambal dan juga pes-pes masakan bertempat di Tanjung Lumpur, Kuantan, Pahang. Sebenarnya, Ibu merupakan cikgu kelas masak yang dah beroperasi lebih 11 tahun dan sekarang Ibu mempunyai lebih 100 modul masakan dijalankan sepenuhnya secara online. Ibu bermula dengan 3 orang tim dan sekarang dah ada 6 orang staf semuanya. Okey, masalah utama di awal-awal penubuhan Ibu Azah Foods yang Ibu kira ialah pengurusan. Sebab masa tu kita fokus kepada operation kita nak hasilkan produk. Jadi Ibu sama naik turun padang yang mana kerja-kerja pengurusan tu tak sempat nak dibuat. Itulah sebenarnya cabaran paling besar lah. Nak dijadikan cerita korang dalam keadaan huru-hara kelang kabut, Ibu set up bisnes ni dekat FB, Ibu scroll-scroll tu iaitu Coach Idaha, guru pengurusan bisnes yang dah bantu banyak usahawan IKS ataupun industri F&B terutamanya. Jadi bila Ibu baca tu dia sangat relate yang mana macam menarik ni. Jadi Ibu macam rasa aku kena join lah. Program pertama yang Ibu join iaitu inilah yang korang tengok, set dokumen pengurusan bisnes iaitu F&B Superstar. Ini korang bukan sebarang dokumen tau. Dia sangat-sangat padat, detail dan sangat praktikal untuk kita sebagai business owner pakai dalam kita nak uruskan kita punya syarikat.